Ini kita tengok kita punya pokok limau batik. Nampaknya dia dah mula berbunga. So nampak tak bunga dia? Wih, cantik, elok lah. Yang ni kita tanam dalam pasu sahaja. Okay, dekat beranda rumah. Tapi dia dapat berbunga dengan baik. So kau tengok ni, ada lagi satu bunga tak buka tu. Ada dua bunga dah buka, satu bunga tak buka. So dahan-dahan lain masih lagi kosong. Cumanya mungkin ada nampak sikit-sikit simptom-simptom nak keluar bunga lagi tu. Di celah-celah daun tu. So kita akan update lagi lah lepas ni nak tengok. So kalau nak tanam dekat beranda, sebenarnya boleh je pokok tu berbunga. Yang penting jaga je dia punya air, dia punya baja semua tu. Lemak ke bawah tu pun dah naik dah. Ini apa ni? Anak lada. Anak lada pun dah naik dah. Sebab tanah ni kadang-kadang kita campur lah lebihan sisa-sisa makanan yang dah dibasuh tu. Kita masukkan sekali, kita tanam kat dalam tu. So dapatlah pokok ni berbunga. Cantik, elok je.